Bercakap berkenaan dengan glamour ni, saya rasa lebih sesuai dalam bidang seni kot. Sebab yang saya bercakap begitu, mungkin saya ni seorang pelakon dan seorang artis, bila nak menceburkan diri dalam bidang politik, mungkin perkara ni nampak kata mungkin glamour lah kot. Tapi kalau kita ambil contoh, kalau orang yang bukan artis dia berpolitik, kita nak cakap apa? Sudah tentu perkara ini kalau kita bercakap secara umumnya, apabila kita menceburkan diri dalam bidang politik, secara dasarnya kita akan bercakap di atas prinsip. Baik, sebagai seorang rakyat Malaysia, dan negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, dan sebagai rakyat kita ada hak untuk bersuara dan memilih. Dan juga kita sebagai rakyat juga mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat, negara dan agama. Khasnya kita sebagai seorang Islam sudah tentu kepada agama Islam. Jadi bagi saya ni baru saja nak melibatkan diri dalam politik sebenarnya. Sebelum ni semua orang kenal saya berlakon ya, tentulah kan. Jadi kita bercakap berkenaan dengan politik hari ini. Sudah tentu sebab hari ini semua memang kawan-kawan kita semua berlakon, tapi topik kita topik artis menyertai politik ini hanya untuk glamour ataupun prinsip. Pada saya glamour, mungkin glamour lah sebab artis. Tapi kalau bukan artis, kita nak panggil apa dia orang? Dia orang masuk parti, dia orang masuk politik ni atas dasar apa? Sudah jelas secara umumnya bila kita berpolitik ini bukan atas dasar glamour. Kita memilih untuk berpolitik adalah atas dasar prinsip. Jadi seperti mana yang saya cakapkan tadi, kita negara yang mengamalkan sistem demokrasi, kita berhak, ada hak untuk bersuara dan memilih, dan tanggungjawab kita kepada masyarakat dan juga kepada agama kita sendiri. Jadi saya mengambil keputusan ini untuk bersama dengan perjuangan yang berlandaskan Islam. Secara terang-terangnya di Malaysia ini kita ada banyak parti politik. Jadi saya memihak ataupun saya memilih untuk bersama dengan PAS adalah kerana prinsip, di mana prinsip PAS adalah perjuangan PAS adalah berlandaskan Islam dan berjuang untuk menegakkan hukum-hukum Islam di Malaysia. Jadi atas kesedaran saya sendiri sebagai seorang Islam dan juga tanggungjawab kepada masyarakat, saya pada mulanya ingin mengubah diri sebagai seorang Islam yang kurang sempurna. Maksud saya, contoh yang paling ringkas, kalau solat itu kurang 5 waktu, saya nak berubah kepada cukup 5 waktu. Dan apabila kita bercakap tentang politik pada hari ini, kerana hangat sekarang ini, PRU 13 tak tahu bila, jadi secara tak langsung adalah tanggungjawab kita untuk berfikir juga. Sebab ini adalah tanggungjawab kita. Kita ada hak, bila kita ada hak dan dipertanggungjawabkan. Jadi apabila saya terfikir, saya berkaji semua, saya rasa perkara yang terbaik sekali untuk diri saya untuk mengubah kepada yang lebih baik. Dan dalam perjuangan politik, pada saya prinsip yang diperjuangkan PAS adalah sesuai dengan jiwa saya, dan prinsip yang diperjuangkan oleh PAS juga adalah satu prinsip. Pada saya, kita semua sebagai seorang Islam patut bersama menyokong bersama dengan PAS
Kerana pada saya PAS tidak berkata ataupun memperjuangkan bangsa. Seperti yang baru saya jumpa Tuanku Yang Aziz malam, dia banyak menjelaskan kepada saya berkenaan dengan perjuangan parti kita yang berlandaskan Islam untuk menegakkan Islam dan bukan bangsa. Jadi beliau telah menjelaskan, menerangkan kepada saya dengan begitu panjang sekali, dengan begitu ilmiah. Saya faham maksud beliau dengan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan kepada saya, dengan hadis-hadis dan dengan keadaan negara kita. Tetapi apabila saya pergi untuk berceramah, saya tak pandai nak menjelaskan kenapa kita perlu bersama dengan perjuangan ini. Sebab ialah saya bukan ustaz, saya pelakon, tak pandai nak cakap politik ni. Tapi saya faham apa maksud dia. Cuma saya jelaskan secara ringkas, secara senang bagi kita faham. Di mana saya tanya dan saya berkata kepada beliau, Tuan Guru, boleh tak perkara ini saya jelaskan kepada umum secara ringkas. Apa yang saya fikir begini. Saya cakap kepada dia, ambil contoh, ada seorang Islam yang menjual nasi ayam mengikut landasan yang betul, ayam yang bersih, ayam yang baik, nasi ayam dia pun sedap, mendapat sambutan dan mengikut cara yang betul. Di sebelah kiri juga ada seorang yang menjual nasi ayam, seorang Islam yang menjual nasi ayam dengan cara yang betul, ayam yang sama. Kalau dia ayam daging, yang ni pun ayam daging juga. Cumanya ayamnya tidak disembelih. Jadi secara ringkasnya, kita sebagai seorang Islam, nasi ayam mana yang kita nak pilih? Memang betul yang di sebelah kanan ini menjual nasi ayam untuk cari makan, untuk keperluan keluarga, tanggungjawab. Yang ini pun juga keperluan cari makan dan juga tanggungjawab. Tetapi hanya sedikit ataupun ada beberapa perkara di mana yang paling ringkasnya ayam yang tidak sembelih. Jadi sebagai seorang Islam, nasi ayam mana yang kita akan pilih? Tentulah kita akan pilih nasi ayam yang mengikut semua keperluan yang dibenarkan, iaitu daripada sos yang halal, keperluan yang halal. Yang sebelah kiri ini bukan tak boleh makan, boleh makan, sedap, tak ada masalah. Cuma daripada segi hukumnya tidak halal. Jadi bila saya tanya kepada Tok Guru macam tu, boleh tak Tok Guru saya jelaskan apa yang Tuan Guru jelaskan pada saya tadi dengan saya ringkas pemahaman saya secara seorang yang bukan ustaz, sebab dia tak pandai nak bagi nas-nas Al-Quran. Jadi Tok Guru cakap saya, boleh dah. Tu suruh banyak-banyak lah. Banyak payah orang cemuk kok. Jadi saya bersyukur dengan sedikit pertemuan dengan saya begitu yakin, dan sebenarnya dia menjemput saya secara peribadi itu pun mahukan kepastian daripada saya sebenarnya. Dia mahukan atas dasar apa kamu memilih untuk bersama kami, atas apa. Jadi saya jelaskan itu. Jadi saya bersama dengan dia lebih kurang sejam lebih. Jadi selepas sejam lebih saya berjemaah dengan dia, berbincang, menerangkan maksud saya, dan dia juga menjelaskan kepada saya perkara-perkara yang penting. Dan kami makan bersama, makan duduk atas lantai, pakai alas buat khabar, makan nasi berbungkus. Orang dia pergi beli kat kedai saja. Jadi saya nampak dekat situ, saya rasa mana protokol ni? Tak ada ke minum teh tak? Ni apa ke semua? Saya tak cakap lah di situ. Cuma balik bila saya tengok balik gambar tu, saya begitu terharu sekali. Mana saya bila menyatakan untuk bersama PAS, saya diraihkan dengan orang yang paling penting sekali dalam parti, dan juga
secara peribadi berbincang dengan saya, bercakap. Jadi saya begitu terharu sekali bila dapat makan bersama dengan dia. Dan bila saya dengar daripada blog-blog di sebelah kiri ini yang mengatakan Tok Guru kafir, ni ajis apa semua, saya rasa kenapa tergamak, begitu tergamak untuk memanggil beliau sebegitu rupa. Itu saya. Jadi itu adalah sebuah sedikit ringkas tentang mengapa saya berpolitik dan juga memilih untuk bersama PAS. Terima kasih.